Okey, siapa yang terlepas tengok video kita hari Jumaat hari tu, saya ada bagi korang reload pin TNG RM10 untuk 2 orang dan juga RM5 Selcom untuk seorang. So untuk video kali ni saya nak ajar korang macam mana cara nak dapatkan RM10 TNG dan juga RM5 untuk top up. Bukan saja top up tau, korang boleh claim juga ada voucher Shopee, ada Lazada, ada Grab, ada macam-macam voucher yang korang boleh claim guys. So kalau korang ada claim voucher Shopee RM10, nanti korang akan dapat pin. Diorang akan hantar pin voucher macam ni. Cara nak pakai dia, korang copy pin voucher yang korang dapat. Lepas tu korang buka dekat dalam Shopee korang, klik dekat bahagian voucher. Nanti korang kena masukkan pin yang korang dapat tadi dekat bahagian sini guys, dekat bahagian code promote. Nanti korang masukkan pin korang dekat sini. Lepas tu korang klik digunakan. Korang akan dapat diskaun nanti RM10. Maksudnya waktu korang nak buat pembelian, contoh kalau barang tu harga dia RM20, korang guna pin voucher RM10 tadi, korang akan dapat harga dia RM10. Tapi pin voucher tu tak semua tempat dia support. Faham tak? Maksudnya ada kedai-kedai tertentu saja yang boleh guna guys. Kalau korang yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tengok dulu video ni sampai habis. Korang faham dulu cara nak main, cara nak dapatkan reward ni semua. Nanti kalau dah faham, baru korang cuba. Selagi korang tak faham, jangan gatal tangan nak cuba. Takut nanti kalau korang tak faham, korang terus main buat je, lepas tu korang buat tak menjadi, nanti korang yang stres. Satu lagi, jangan lupa untuk join dekat dalam grup WhatsApp kalau nak dapatkan duit percuma. Kalau korang yang tak tahu, setiap bulan saya akan bagi duit percuma dekat dalam grup WhatsApp. Kita akan bagi money pocket touch and go, tapi duit tu saya bagi secara random. Maksudnya siapa-siapa pun boleh claim. Sebulan sekali kita akan bagi dekat 4 grup. Korang boleh klik link dekat bawah video ni kalau nak masuk dalam grup WhatsApp. Okay, jom let's go. Siapa yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni guys. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas korang download nanti, korang kena daftar dulu korang punya account. Cara dia, korang klik dekat sini. Korang klik dulu dekat bahagian atas ni, dekat bahagian daftar ataupun register. Nanti korang pilih dekat bahagian daftar. Lepas tu korang pilih dulu negara korang. Contoh kalau korang duduk kat Filipina, korang pilihlah Filipin. Kalau korang duduk dekat Thailand, korang pilihlah Thailand. Kalau korang duduk kat Malaysia, korang boleh pilih 2 bahasa. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu boleh. Lepas tu ada Indonesia, Taiwan dengan Singapura guys. Lepas tu masukkan email korang, masukkan kata laluan. Belum lagi, masukkan email korang 2 kali. Lepas tu masuk, mana ada? Kejap guys, pening aku ni. Mula-mula korang masukkan email korang. Lepas tu masukkan nombor telefon korang. Okey, kalau nombor telefon ni korang tak kisah nak masuk nombor telefon touch and go boleh. Ataupun kalau korang nak masuk, tak cukup nafas. Korang masukkan email korang, masukkan nombor telefon. Lepas tu korang kena buat kata laluan ataupun password. Dan yang akhir ni korang kena masukkan kod rujukan ataupun invite code. Kalau invite code ni korang boleh tengok dekat description video. Tapi benda ni tak wajib. Maksudnya kalau korang nak isi boleh, tak nak isikan pun boleh, tak ada masalah. Kalau nombor telefon ni tak kisah korang nak masukkan nombor telefon baru boleh. Ataupun kalau korang nak masukkan nombor telefon TNG pun boleh juga guys. Sebab dia bukan auto reload. Maksudnya nanti kalau korang tebus, korang kena reload sendiri korang punya reward tu. Lepas tu kalau email pula, korang boleh guna email yang baru. Ataupun kalau korang nak guna email yang sedia ada pun boleh juga. Kalau password ni, korang kena letak depan, kena ada huruf besar, kena ada simbol dengan nombor. Contoh, kalau korang nak letak password ayam goreng, itu kena huruf besar. Lepas tu kena ada simbol ataupun nombor. Nanti korang dah isi semua benda ni, korang klik kotak dekat bahagian bawah ni. Lepas tu korang tekan seterusnya. So nanti lepas korang dah berjaya register, korang dah masuk dekat dalam apps ni, korang klik dulu dekat bahagian profile. Lepas tu korang pilih profile pengguna. So dekat bahagian profile pengguna ni, korang kena verify korang punya nombor telefon dengan email korang guys. Lepas tu nanti korang masukkan nama korang, nickname. Lepas tu masukkan tarikh lahir, tempat tinggal korang dan juga jantina korang. So bila korang punya profile dah lengkap, baru korang boleh guna apps ni guys. Jadi dekat dalam aplikasi ni, kalau korang nak dapatkan semua reward ni, korang kena ada point. Cara nak dapatkan point, korang kena buat task. Task dekat dalam aplikasi ni, korang boleh klik dekat bahagian tugasan. Task yang pertama, korang boleh join kaji selidik. Jadi korang boleh dapat 10 point setiap hari. Lepas tu korang boleh jawab soalan dekat bahagian bawah ni untuk dapatkan point. Tapi point dia bagi tak adalah banyak sangat guys. Tengoklah berapa yang korang akan dapat nanti kan. Lebih kurang dalam 15 point ke 121 point. Dia akan bagi secara random. Dan soalan-soalan ni pun sama guys, dia akan masuk nanti secara random. Dia bukan ada setiap hari. Tapi kalau ada keluar setiap hari, setiap hari lah korang boleh jawab. Kalau tak ada, korang kena tunggu diorang masuk soalan baru, baru korang boleh jawab guys. Tapi nak jawab soalan ni pula, korang tak boleh main jawab. Korang kena dapatkan dulu tip cara-cara nak jawab survey dekat saya. Saya ada tip cara nak jawab survey dan saya ada tip cara nak invite orang. Tapi dekat dalam apps ni, korang nak main tanpa invite pun boleh. Kalau nak dapatkan tips, korang tekan link WhatsApp dekat bawah video ni. Korang check je saya dekat WhatsApp nanti, bagi tahu yang korang nak tip cara jawab survey. Okay, macam saya bagi tahu tadi, kalau korang nak main tanpa invite orang boleh, korang nak main invite orang pun boleh. Kalau korang yang suka cara referral, korang nak dapatkan point lebih, korang klik dekat sini, dekat halaman utama. Lepas tu korang tekan dekat bahagian jemput rakan.
Nanti korang kena copy korang punya link referral dengan kod referral korang, share dekat kawan-kawan. Kalau ada orang guna korang punya kod referral, korang boleh dapatkan 180 poin. Tapi nak dapat 180 poin ni, orang yang kita invite tu kena lengkapkan 5 langkah. Langkah yang pertama, kita kena bagi kita punya kod referral. Langkah yang kedua, orang yang kita invite tu kena guna kita punya kod referral. Langkah yang ketiga, orang yang kita invite tu kena verify diorang punya nombor telefon. Langkah yang keempat, orang yang kita invite tu kena buat kajian selidik, atau kajian selidik pula dah, kajian video yang dekat bahagian tugasan tadi. Lepas tu guys, kalau orang yang kita invite tu diorang lengkapkan tugasan harian kajian video 7 kali dalam tempoh 30 hari, kita akan dapat 120 poin. Dan orang yang kita invite tu akan dapat 40 poin. Jadi kalau korang tak reti nak promote, ataupun korang tak ada korang tak reti nak promote, korang tak reti nak buat ayat promote, korang tak ada group nak promote, korang tak tahu dekat mana nak promote, korang tekan je link WhatsApp dekat bawah video ni, cek je saya dekat WhatsApp, dapatkan tips cara nak promote. Saya ada tips cara nak promote, saya ada tips cara nak buat ayat, saya ada group untuk promote, dan juga cara yang betul untuk promote. So cara nak claim pula, nanti kalau korang punya point dah cukup, korang klik dekat bahagian pusat penebusan, lepas tu pilih reward apa yang korang nak tebus. Contoh kalau korang nak claim TNG RM10, korang klik dekat Touch and Go, lepas tu korang klik menebus. Nanti lepas je korang tebus, korang akan dapat pin voucher dekat sini guys. Korang akan hantar dekat sini, dekat peti masuk. Lepas tu nanti korang klik je dekat link yang diorang bagi, copy korang punya reload pin, buka dekat dalam Touch and Go korang, dan reload saja macam biasa. Duit tu korang boleh guna untuk nak beli barang ke, korang nak guna untuk transfer ke bank boleh, ataupun korang nak guna untuk tukarkan dengan top up boleh. Tapi dekat dalam aplikasi ni top up semua dah ada guys. So kalau nak tanya apa-apa soalan, cek je saya dekat WhatsApp. Ataupun kalau korang nak cuba apps yang lain, boleh tengok dekat channel saya. Boleh type dekat YouTube korang, buat duit tanpa modal channel. Kalau tak faham, komen dekat bawah video. Kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil guys.